Mel boleh tentukan hidup, Mel. Papa paksa juga Mel kahwin dengan lelaki tu, Mel keluar dari rumah ni. Nah, berapa kali dah ni? Yang Ugut nak lari daripada rumah ni, berapa kali dah? Berapa kali? 8 kali. Sudahlah tu. Sudah. Benda ni boleh bawa bincang kan? Tunggu apa lagi? Keluarlah. Macam berhidup dekat luar tu. Aunty pun sukalah kan kalau Mel keluar dari rumah ni. Boleh bolot semua harta Papa. Tak payah nak salahkan Mama pula, ya? Mel, Papa cuma nak bagi yang terbaik untuk Mel. Kalau Mel tak setuju nak kahwin dengan Daniel selepas raya ni, bincanglah dengan Papa elok-elok, ya? Oh my God. Aunty, seriously? Seriously, Aunty nak Mel percaya yang Papa nak dengar cakap Mel? Selama ni, Papa paksa Mel buat kerja yang Mel tak suka. Papa paksa Mel kahwin dengan lelaki yang Mel tak cinta. You know what? In fact, Mel tak kenal pun lelaki tu siapa. Tun. Ya, Tuan. Bawa fresh orange. Baik, Tuan. Makin kering bercakap dengan anak tak kenang jasa ni. Tak kenang jasa? Jasa apa, Papa? Selama ni Mel dah robot tau dalam rumah ni. Semua benda nak ikut arahan Papa. You know what? Lagi bagus kalau Papa jual je Mel ni dekat parents Daniel tu. Sekali. Apa? Sabar. Keluar. Fine. Mel. Dah. Biarkan dia. Rajuk sikit Ugut nak lari. Macam dia boleh hidup dekat luar sana tu. Abang ni dahlah tak puasa. Minum depan orang. Tak malu ke dekat Tun? Nak malu apa dengan Tun? Dia yang masakkan makanan tengah hari kita. Ni, sekarang nak buka, nak pergi hotel mana? Pukul 6? Aduh, aku takut aku tak sempat lah, Beb. Kalau tak sempat mungkin... Alamak, Beb. Bateri aku nak call lah. Nanti aku cari tempat charge kejap. Nanti apa-apa Roger je aku. Okay. Mana nak charge ni? Kalau tak sempat nanti terlepas pun mati aku. Allahu Akbar. Aku dah lambat. Astagfirullah. Elok-eloklah sikit orang nak lalu tau tak? Bukan saya yang langgar awak. Awak yang langgar saya, saudari. Lepas tu tak reti nak cakap sorry? Okey. Saya minta maaf ke awak walaupun bukan saya yang langgar awak. Baiklah. Okey, saudari. Saya minta maaf sangat-sangat. Okey, puas hati. Astagfirullahalazim. Abang! Bang! 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 Bang, patah balik, bang! Aduh, macam mana ni? Dah lah itu boot last kat sini. Last? Alhamdulillah. Bang. Mel telefon. Jawab, Bagi sini. Yalah, saya jawab, bang. Dia mesti nak minta tolongan awak, kan? Tak berani nak telefon saya, kan? Alah, budak-budak. Biarlah saya jawab. Lah, apa lambat sangat ni nak angkat? Tahu tak panas kat sini? Aunty, hi. Mel ni. Aunty, boleh tak tolong top upkan TNG Mel? Sebab semua kad Mel Papa dah block. Sampai hati betul. Tapi kalau Papa tanya, jangan cakap Mel kau tahu. Hai, ini rekod yang terbaru. Selalunya selepas 3 hari baru call, kan? Papa, Mel nak cakap dengan Aunty lah. Duit Aunty
duit Papa juga tau. Jadi kalau Mel nakkan duit, Mel kena minta dengan Papa. Dah lah, balik je lah. Buangkan rasa ego tu. Kalau Mel balik sekarang, Papa bagi ke Mel buat keputusan sendiri? Tak, Papa? Mel baliklah. Ni, Papa dah cancelkan berbuka puasa dengan keluarga Daniel ke esok. Balik. Eleh buka puasa. Kono macam lah Papa tu pernah puasa. Papa ni lainlah, banyak sangat sakit. Yang Mel tu sihat walafiat. Kenapa tak nak puasa? Dah Papa yang... Dah lah tu, tak payah. Yang penting sekarang ni, Mel balik sekarang. Kalau Mel tak nak balik juga? Tak payah balik terus. Nampaknya Papa lagi sayangkan bisnes Papa daripada anak sendiri, kan? Mel, kalau Mel sayangkan Papa, sayangkan Mama, balik sekarang. Kalau nak hidup senang. Stop it lah dengan Mama tu. Geli tau tak? She's not my mother. Aunty tu punyalah risaukan Mel. Ada Mel rasa nak appreciate dia.